Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Keunikan pelbagai ular di dunia. Biar betik. Ular berbisa ini bergerak seakan-akan merayap seperti ulat. Ini adalah ular Gabon atau nama saintifiknya Bitis gabonica. Dikenali dengan bentuk badannya yang besar dan kepalanya yang lebar. Ular ini adalah antara ular berbisa terbesar di Afrika. Ular Gabon mempunyai cara bergerak yang luar biasa. Dipanggil rectilinear locomotion. Woi, lagi santai kawan. Mereka bergerak lurus ke depan tanpa melengkungkan badan seperti ular lain. Gunakan otot-otot perut mereka untuk merangkak dan merayap ke depan. Ular Gabon menggunakan pergerakan ini untuk memburu mangsa secara senyap. Dengan corak kulitnya yang menyerupai daun kering, mereka benar-benar tak dapat dikesan oleh mata kasar. Tapi jangan tertipu dengan pergerakan perlahan mereka. Apabila menyerang, ular Gabon sangat pantas. Dengan gigitan sepanjang 5 cm dan bisa yang cukup untuk membunuh seekor antelop kecil. Benar-benar pemburu senyap yang menakjubkan. Adakah anda tahu ular-ular lain lagi yang menarik seperti ini? Kongsikan di ruangan komen. A few moments later. Biar betik. Ular ni boleh bergerak sepantas anda berlari. Ini ialah Black Mamba aka Dendroaspis polylepis. Ular berbisa paling ditakuti di benua Afrika. Nama saja Black tapi dia bukan warna hitam pun. Lebih kepada warna kelabu tai anjing. Tapi dalam mulut dia hitam. Hitam legam betul. Langsung tak ada nur. Macam kalau mulut orang yang suka bagi janji manis. Tapi habuk tak ada. Panjang dia boleh mencecah 45 meter. Memang antara ular berbisa terpanjang di dunia. Black Mamba boleh bergerak selaju 20 km per jam. Paling laju dalam geng ular berbisa. Ush, laju Selain bergerak laju, Black Mamba ni juga jenis patuk berulang kali. Dah tu patukan dia pun laju no haram. Dah macam Wing Chun bersih ular. Sampai 12 patukan dalam beberapa saat. Black Mamba dilengkapi dengan bisa yang mengandungi neurotoksin. Bahan ni boleh melumpuhkan sistem saraf dan menyebabkan kegagalan organ dalam masa yang singkat. Kalau tak dirawat cepat, memang terus pindah alam lain. A few moments later. Biar betik. Sekali tengok macam kobra, tapi sebenarnya bukan. Ini dia Syrinx. Nama saintifik dia Hemacatus hemacatus. Turut dikenali sebagai ringneck spitting cobra. Walau dipanggil kobra, sebenarnya dia ni tak ada kaitan langsung. Dia bukan dari jenis naja macam kobra lain. Ular ni tinggal kat dataran tinggi dan tanah panas rumput di Afrika Selatan, Eswatini, Lesotho serta sebahagian wilayah Zimbabwe. Panjang dia lebih kurang 1 meter saja, tapi badan dia tegap dengan sisik bertulang. Dia aktif waktu siang dan biasanya makan haiwan kecil macam katak, cicak dan tikus. Kalau kena kacau pemangsa, dia akan kembarkan leher sebiji macam kobra. Dan lepas tu sembur bisa dia keluar dari mulut. 3 meter dia punya jarak semburan. Memang jauh, no haram. Bisa ringkal ni kurang sikit saja bahaya dari bisa kobra. Kalau tak menjadi, dia akan pura-pura mati. Aku mati dalam iman. Keras kat situ beberapa jam. Wush, memang calon pelakon terbaik. A few moments later. Biar betik. Ular ni guna umpan untuk buru makanan. Menatang apa ni? Nampak macam laba-laba pun ada. Ini bukanlah laba-laba, tapi seekor ular. Atau lebih tepat lagi, ekor seekor ular. Ini ialah spider tail horn viper. Jiran aku panggil dia Pseudocerastes urarachnoides. Spesies ular berbisa yang hanya boleh ditemui dekat Iran. Nok haram panjang nama dia tergeliat lidah aku. Ekor dia memang pelik. Hujung bentuk macam laba-laba. Haiwan dalam kawasan tu memang kebanyakannya makan serangga. Jadi, ekor dia memang umpan terbaik untuk goda mangsa. Ular ni akan duduk diam-diam dan goyangkan ekor dia. Gedik sana, gedik sini. Burung dan cicak mati-mati ingat tu laba-laba. Sekali zerak, kenyang seminggu. Color dia pun memang sebiji macam batu-batu kawasan tu. Memang penyamaran yang sempurna. Bisa dia pula khas untuk buru burung dan binatang-binatang kecil. Sedih jadi mangsa dia. Baru ingat dia jumpa lauk hari tu. Tiba-tiba, dialah lauk tu. A few moments later. Biar betik. Wujudnya spesies ular yang tinggal di lautan. Ini adalah Lauticauda colubrina. Dikenali sebagai yellow lip secret. Ular laut ini terkenal dengan corak belah hitam putih serta bibir kuning yang sangat unik. Ular ini hidup di Laut Indo-Pasifik, termasuklah di sekitar Australia dan Indonesia. Ular ni juga ada ekor yang lepir untuk membantunya berenang dengan pantas di dalam air. Walaupun ia adalah ular laut, ia sering kembali ke pantai untuk berehat dan bertelur. Bisa ular ni power nak haram. Neurotoksin dalam bisa ular ni boleh menyebabkan kelumpuhan sepenuhnya dalam masa yang singkat dan boleh meragut nyawa jika tidak dirawat segera. Lagi-lagi kalau kena patuk dalam laut, boleh lemas terus kalau tak ada bantuan segera. Noh,
tiba-tiba jadi pengguna devil fruit. Kalau nampak ular ni dalam laut atau tepi pantai, jangan duk buat palatau tak tentu pasal. Duk buat terbiang, pergi pegang. Silap-silap terus menghadap ilahi. Nope. A few moments later. Biar betik, ular ini boleh terbang di udara dari pokok ke pokok. Ini ialah Chrysopela paradisi. Dekat Malaysia, orang panggil dia ular sawah burung. Mampu. Dekat Malaysia, ular pun boleh terbang. Malaysia boleh. Tapi ular ni tak adalah terbang macam burung. Ia meluncur di udara dengan gaya yang luar biasa. Ular ini lebih suka habitat hutan tropika dan semak-semak. Kiranya kawasannya banyak pokok lah. Memang dia suka bergayut dari pokok ke pokok. Dengan badan yang fleksibel dan ekor panjang, ular ini akan melebarkan dan membengkokkan tubuhnya dalam bentuk huruf S, mencipta permukaan luas untuk meluncur melalui udara dengan mudah. Kalau tiba-tiba nampak huruf S terbang dalam hutan di kampung halaman, tu bukan Superman, tapi ular sawah burung. Memang no haram kalau dia landing atas kepala. Makanan utama ular ni ialah haiwan kecil macam serangga, burung dan cicak. Ular ni ada bisa tapi kandungannya rendah dan tak berbahaya pada manusia. A few moments later. Biar betik, wujudnya pulau yang dipenuhi beribu ular berbisa. Pulau ini dinamakan Ilha de Queimada Grande, sebuah pulau kecil yang terletak kira-kira 35 km dari pantai Sao Paulo, Brazil, dan merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Pulau ini terkenal di seluruh dunia sebagai pulau ular, yang menjadi habitat eksklusif kepada Golden Lancehead, juga dikenali Bothrops insularis. Bisa ular ni bukan level biasa amat, kuat gila, sampai cair dari mangsa dekat area patukan tu. Power no haram. Satu patukan saja dah cukup untuk pindahkan mangsa ke alam lain. Dianggarkan terdapat lebih kurang 4,000 ekor ular Golden Lancehead yang menghuni pulau kecil ini, menjadikannya salah satu lokasi dengan kepadatan ular tertinggi di dunia. Sini ular, sana ular, atas pokok tu ular, bawah batu ni ular. Manusia memang diharamkan dari jejak kaki kat pulau ni. Tapi kerajaan Brazil bagi kebenaran khas untuk penyelidik yang nak kaji pasal ular ni. Tapi nyawa tanggung sendiri. What happened on the island stays on the island. A few moments later. Biar betik, Jepun pernah cuba kawal populasi ular berbisa, tapi lain pula jadinya. Ini ialah Amami Oshima, pulau kat selatan Jepun, dekat-dekat dengan Okinawa. Pulau ni syurga biodiversity, penuh flora fauna endemik yang rare. Kat sinilah tinggal salah satu ular paling berbisa Jepun, iaitu ular habu, juga dikenali sebagai Protobothrops flavoviridis. Bisa dia sangat kuat, boleh menyebabkan bengkak yang teruk, pendarahan dalaman, malah ada kes maut. Ular ni tak ada pemangsa, jadi populasi dia memang tinggi gila. Demi keselamatan penduduk pulau dan haiwan endemik lain, populasi ular habu perlu dikawal. Meeting akhirnya mereka buat keputusan gila. Pada tahun 1979, Jepun hantar tentera pemusnah ular. Bukan tentera Jepun, tapi tentera Jebon. 30 ekor mongoose atau cepelai yang dibawa dari India dilepaskan. Kononnya nak kasih settle ular habu tu, tapi benda tak ikut skrip. Cepelai aktif siang, ular habu pula aktif malam. Tak pernah bertembung weh. Memang tak ada jodoh. Plan asal nak basmi ular habu, last-last binatang lain yang jadi mangsa. Arnak Amami, burung, katak semua jadi menu si Jebon. Populasi cepelai pula mencadak naik pada awal 2000-an. Dah lebih 10,000 ekor. Memang no haram. Masalah bertambah 2 kali ganda. Akhirnya Jepun terpaksa tubuhkan pasukan khas Amami Mongoose Busters. Beribu perangkap kamera sana sini, siap ada anjing pengesan. Selepas 14 tahun beroperasi, pada September 2024, Jepun umumkan pulau tu dah bebas dari cepelai. Jepun akhirnya merdeka dari Jebon. Jangan lupa like dan share. Kalau tak subscribe tu, tunggu apa lagi? Tekan je butang tu, benda free.